Okay guys, hari ni konten santai je, di mana aku ada beli sarung seat untuk Zontes 350E aku ni. Dan macam korang semua tahu sekarang banyak aksesori dah. Yang asal ni okey je, sedap. Tapi dia nampak macam bulat sangat lah. So yang ini kalau based on dekat tempat yang aku beli, nampak macam nice sikit lah. Ala-ala macam comfort seat yang ada pada X-Max. Tapi yang ini adalah sarung je. Aku tunjuk pada korang. Dia macam ni, nampak? In frame tak? Dia sarung tapi agak nice jugalah sebenarnya, nampak? Kan, ini boleh adjust tak? Ke tak boleh? Kita pasang dulu lah, kita try tengok ngamsoi tak ngamsoi. Sepatutnya dia just ikat je under seat. Sepatutnya lah. Wish, macam nice kan? So pasang dia sepatutnya simple je lah. Angkat ni, dia ada macam benda apa ni, dia ada tempat ikat-ikat dia lah kot. Okay, kita try tengok. Alright. So, okay, aku faham. Tak apa, kita letak je dulu macam ni. So, yang benda-benda yang ni, kita kena macam ni. So, benda-benda ni, korang just sambungkan antara dua ni. Contohnya, sini satu. Sini satu. Dia akan jadi macam ni. Pilih ikat dia jadi macam ni lah. Cumanya, I wonder lah kalau contoh yang bawah ni, angin kuat pula. Kan? Adakah dia akan mengganggu ruangan bawah sini kan? Kita tutup. Alright. So dah tutup. So far so good. Oh, nice. Lawa. Kan macam comfort seat S-Max, tapi casing ataupun cover je. Yang ni tak boleh naik lah, obviously. Aku rasa memang tak boleh naik kot. So kalau kita duduk, belakang ni macam ada sandar. Kalau tak, sebelum ni dia bulat je tau. Sekarang ni dia macam ada tempat penyandar sampai kat atas pinggang. Okay, impressive. Alright. Next, aku tengah tunggu windshield baru daripada Thailand. Lepas tu, rasanya tak ada apa motor yang aku boleh buat kot. Kalau exhaust pun nak main mungkin exhaust yang sekarang kot. Exhaust sekarang dia nampak naik sikit kan. Ini kan macam ke bawah kan. Ini design for first dulu kan. Sekarang kan macam semuanya naik ikut body kan. Lepas tu handlebar T-Max. Itu depan lah. Depan dah lowot sebenarnya. Tapi mungkin boleh lowot lagi kot. Nanti stay tune untuk konten akan datang. Ciao.